Hari ni Tuli nak share dengan korang resepi acar telur untuk berbuka puasa. Bahan-bahan dia kismis, cili bo, bawang goreng, kurma, telur rebus yang telah digoreng, bijan untuk hiasan dan juga jintan manis. Mula-mula jintan manis tu kita goreng tanpa minyak. Goreng dia kemudian tumbuk sekali dengan bawang goreng tadi. Tumiskan bawang goreng jintan manis yang telah ditumbuk tadi bersama dengan cili bo. Kalau korang nak pedas, lebihkanlah sikit cili bo tu. Kita gaul-gaul dia sehingga pecah minyak. Lagi pecah minyak lagi sedap kan? Kemudian bila dah pecah minyak, kita masukkan kurma yang kita telah buangkan biji dia dan juga kismis. Gaul sampai sebati. Bila dah sebati, kita boleh masukkan sedikit air. Kalau korang nak berkuah sikit, masuklah air tu lebih sikit. Kemudian selepas masukkan air, kita boleh masukkan garam dan gula. Kalau korang nak manis, lebihkanlah sedikit gulanya. Tapi kami letak dalam 1 sudu setengah. Kemudian telur, kita gaul-gaul dia. Dan bijan tadi, kita goreng tanpa minyak juga. Dan kemudian kita taburkan bijan tadi di atas acar telur dan dah siap. So, buka semua, jom makan. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa semua, selamat mencuba.